Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni, Cik Noh nak buat kek batik klasik yang orang kata memang tak pernah jemu. Tapi selalu jadi drama bila nak buat tu, kuah coklat pecah minyak, telur jadi berketul masa kacau, ataupun masa potong, kek retak dan hancur. Yang paling tragis, tak boleh nak potong pun sebab keras macam blok simen. Jadi untuk versi ni, Cik Noh fokus pada teknik problem solving. Kuah coklat kena licin, kek cepat set tapi tak keras dan hasil kek terbaik dengan potongan yang kemas. Yang paling best, ini versi klasik tanpa guna Milo. Rasa coklat pekat, berlemak old school yang sedap dimakan sejuk-sejuk. Nak buat berniaga pun sesuai sangat ni. Okey, untuk prep, Cik Nom sediakan loyang 8x8 inci dan Cik Nom lapik 2 keping kertas baking yang non-stick. Lepas tu ambil biskut Mary. Paling terbaik Cap Pimpong ni. Tapi nak guna brand lain pun boleh aja. 250 gram. Patahkan kasar-kasar aja. Satu keping ni Cik Nom patahkan dalam 5 ke 6. Patahkan jangan sampai hancur halus ya. Kalau jadi macam serbuk tu, nanti kek kita mudah jadi keras dan senang retaklah bila potong. Untuk lemak, Cik Nom guna campuran mentega dan margarin. Kesemuanya 125 gram. Kita sukat 50% mentega, 50% margarin. Campuran ni akan bantu rasa tu lebih sedap berlemak lagi lah bagi Cik Nom. Sebab ada rasa susu daripada butter, ada lemak masin margarin tu. Lepas tu pecahkan sebiji telur dan pastikan telur ni suhu bilik. Kalau telur sejuk, bila kita masuk dalam kuah yang panas, mudah pula nanti jadi berketul. Dan ni Cik Nom suka siap-siap setengah cawan serbuk koko dan juga 1 cawan susu pekat manis. Bila prep awal-awal semua dah ready, kita masak pun tak kelang kabut. Okey, sekarang bahagian masak. Dalam kuali Cik Nom cairkan campuran mentega dan margarin. Guna api kecil aja, jangan pakai api besar. Kena bawa-bawa bersabar sikit masak ni. Api yang kuat tu punca kuah coklat cepat jadi pekat, jadi berminyak pecah, berketul. Bila dah cair, tak perlu mendidih pun, masukkan semua susu pekat. Kacau sikit. Kemudian masukkan serbuk koko. Cik Nom guna jenama barrels. Jangan tambah serbuk koko lagi sebab sukatan ni memang dah stabil. Kalau masa kacau tu nampak ada yang berketul, kecilkan lagi api dan kacau sampai jadi smooth. Kacau sampai kuah ni jadi licin dan berkilat. Nak senang pakai je whisk. Tambah juga secubit garam. Okey, bila kuah dah cantik berkilat, ni step paling penting. Cik Nom matikan api dulu. Lepas tu baru masukkan telur tadi. Kacau ni laju-laju sampai sebati. Cara ni memang bantu telur tu tak berketul. Dan telur akan masak slowly dalam kuah coklat yang panas ni. Kuah akan jadi lebih pekat, smooth yang dapat hold structure kek batik kita nanti. Tambah juga esen vanila. Bau pun tak hanyir. Hasil tu kek lebih lembut. Tak adalah rasa berminyak ke apa. Okey, bila kuah coklat dah siap, boleh masukkan semua biskut Mary yang dah patah kasar tadi. Gaul tu perlahan je sampai semua biskut bersalut sekata. Kita nak biskut ni bersalut elok sebelum susun dalam loyang.
Sekarang tuang semua dalam loyang yang kita dah lapik kertas baking tadi. Loyang, kalau korang nak tinggi sikit hasil tu, guna yang 7 x 7 inci. Lebihan kuah coklat dalam kuali tu biar dulu. Nanti kita nak guna untuk ratakan bahagian atas masa last sekali. Ratakan dan tekan light-light je. Cukup bagi padat elok. Tapi jangan sampai terlalu mampat. Kalau korang tekan kuat-kuat, tu kek yang jadi padat macam simen tu. Nak potong pun susah. Lepas tu boleh tutup dengan plastik cling wrap. Nak elak bau peti sejuk tu kan. Dan sejukkan minimum 3 ke 4 jam ataupun semalaman. Kalau semalaman lagi bagus sebab dia dah set cantik. Potongan pun jadi kemas nanti. Bila dah set, inilah hasilnya. Cik Noh dah buat yang ni semalam. Masa potong, guna pisau yang dicelup air panas dan lap kering. Memang kemaslah hasilnya. Tekstur memang lembut, berkrim dan smooth. Bukan jenis yang keras bila sejuk tu. Kuah coklat ni pun lebih stabil sebab telur tu bantu emulsi. Dia bagi rasa kurang berminyak. Dan dari segi rasa, coklat tu jadi lebih round dan balance. Koko pun tak pahit sebab kita tak overcook langsung. Manis pun elok je daripada susu pekat tu. Memang rasa klasik, rasa old school premium. Korang kena cuba Kita recap tips penting. Yang pertama, patahkan biskut kasar-kasar je. Jangan sampai jadi halus berserbuk. Yang kedua, masak kuah atas api yang kecil sampai licin dan berkilat. Jangan overcook. Ketiga, tutup api dulu baru masuk telur dan vanila. Dan yang keempat, masa ratakan dalam loyang, tekan ringan-ringan je. Jangan terlalu kuat dan terlalu mampat. Kelima, sejukkan minimum 3 ke 4 jam. Nak lagi cantik, sejukkan semalaman. Okey, selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye!